Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak bincang satu topik yang saya rasa sangat dekat di hati ramai keluarga, macam mana nak uruskan masa skrin untuk anak-anak autistik. Ini bukan pasal kita nak haramkan terus teknologi tak, tapi lebih kepada macam mana kita nak faham dan gunakannya dengan lebih bijak. Soalan paling besar sekali kan, kenapa skrin ni macam ada satu tarikan magnet untuk anak-anak autistik? Ramai ibu bapa perasan benda ni. Jadi sebelum kita boleh cari jalan penyelesaian atau keseimbangan, kita kena faham dulu puncanya. Okey, jom kita selami topik ni betul-betul. Untuk bahagian pertama ni, kita akan kupas sebab-sebab utama kenapa dunia digital ni selalunya jadi satu ruang yang sangat selesa dan digemari oleh anak-anak dalam spektrum autism. Ini dia jawapannya. Tarikan skrin ni bukan semata-mata soal ketagihan tau. Ia berpunca daripada ciri-ciri teras autism tu sendiri. Cuba bayangkan, dunia digital ni sangat boleh dijangka. Anak kita boleh tekan pause, boleh rewind, boleh kawal sepenuhnya. Bagi minda yang perlukan struktur, ini sangat-sangat menenangkan. Tak macam dunia nyata kita yang kadang-kadang kelam kabut dan tak menentu. Perkara pertama dan mungkin yang paling penting ialah struktur dan kawalan. Cuba bayangkan, dunia sosial kita ni kan penuh dengan kejutan, benda yang tak dijangka. Tapi skrin, ia menawarkan satu persekitaran yang sangat boleh diramal. Tekan butang ni, akan jadi macam ni. Setiap kali, keupayaan untuk kawal semua benda, nak pause, nak ulang video kegemaran 100 kali, atau nak main level yang sama dalam game, semua tu bagi satu rasa selamat dan lebih daripada tu. Kalau nak kita minat sangat dengan kereta api, YouTube tu dah macam perpustakaan tanpa had untuk dia. Corak yang berulang-ulang dalam permainan macam Minecraft, contohnya, memang kena dengan keperluan mereka terhadap rutin. Dan yang paling penting, bila dunia nyata ni jadi terlalu bising atau terlalu terang, skrin boleh jadi macam satu tempat perlindungan yang selamat. Tengok dari sudut deria dan fokus pula. Ramai individu autistik ni mereka belajar secara visual. Jadi, rangsangan visual yang kuat dari skrin, warna yang terang benderang, animasi yang bergerak, semua tu boleh jadi sangat menarik. Skrin juga membenarkan mereka untuk hyperfocus, iaitu menumpukan perhatian 100% pada minat istimewa mereka. Tak kisahlah pasal kereta api ke, dinosaur ke, atau membina dunia dalam Minecraft. Dan sudah tentu, skrin menawarkan keselesaan. Ia adalah satu bentuk hiburan yang tak banyak songeh. Tak perlu nak baca bahasa badan, tak perlu nak faham nada suara, atau nak tafsir ekspresi muka yang kompleks. Jadi bila dunia luar tu rasa terlalu bising, terlalu serabut, skrin ni boleh jadi macam satu pot selamat untuk mereka bertenang dan kawal semula emosi. Jom kita bincangkan pula dilema yang semua ibu bapa hadapi. Risiko lawan ganjaran. Macam mana kita nak cari titik keseimbangan yang betul ni? Memang senang sangat kita nak labelkan skrin ni sebagai benda tak baik, tapi hakikatnya ia jauh lebih kompleks. Di satu sisi, ia boleh jadi pintu kepada macam-macam ilmu dan juga alat komunikasi. Tapi di sisi lain, kalau terlebih guna, memang ada keburukannya yang nyata. Jadi soalannya bukan baik atau buruk, tapi lebih kepada macam mana kita nak gunakannya dengan bijak. Dan kerisauan ni bukannya tak berasas, ia disokong oleh penyelidikan. Kajian ni memang menunjukkan ada kaitan dan bunyinya memang merisaukan. Tapi penting untuk kita ingat, ini tak bermakna skrin yang menyebabkan autisma ya. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan mungkin telah mengambil masa daripada interaksi lain yang penting untuk membina kemahiran sosial dan deria. Sebab itulah keseimbangan tu sangat-sangat penting. Okey, jadi jelaslah kan skrin ni sebenarnya memenuhi beberapa keperluan yang sangat nyata. Sekarang, jom kita tukar sikit cara pandang kita. Kita jangan tengok teknologi ni sebagai baik atau buruk, tapi kita tengok ia sebagai satu alat. Dan macam semua alat lain, ia ada kebaikan dan ada juga keburukannya. Kalau kita letak sebelah menyebelah, di satu sisi, memang banyak manfaatnya. Skrin boleh buka peluang pendidikan yang hebat, boleh jadi alat komunikasi yang sangat berkuasa dan ia selesa dan boleh diramal. Tapi, di sisi lain pula, kalau terlebih guna, ia boleh hadkan peluang untuk anak berlatih kemahiran sosial. Ada risiko kesihatan fizikal sebab kurang bergerak dan boleh kacau waktu tidur. Dan kebimbangan ni bukan cakap-cakap kosong tau. Ada kajian yang menyokongnya. Satu kajian penting dalam JMA Network Open mendapati ada kaitan antara pendedahan skrin yang tinggi dengan simptom autism yang lebih teruk, terutamanya yang berkaitan dengan isu deria. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita mencari keseimbangan yang betul. Okey, kita dah faham kenapa dan apa. Sekarang, bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Macam mana? Bahagian ini adalah panduan praktikal untuk anda, penuh dengan strategi yang boleh terus diguna pakai untuk bina tabiat masa skrin yang lebih sihat untuk keluarga anda. Ada 4 kunci utama yang akan kita bincangkan. Nombor 1, wujudkan peraturan yang jelas dan konsisten. Nombor 2, guna sokongan visual untuk bantu anak faham.
Nombor 3, sediakan alternatif lain yang menarik selain skrin. Dan yang terakhir, nombor 4, kita sendiri kena jadi contoh yang baik. Setiap satu daripada 4 langkah ni sebenarnya menggunakan keperluan anak kita untuk sesuatu yang boleh dijangka. Pemasa visual tu, contohnya, buatkan konsep masa tu nampak jelas. Bahasa mula-mula, kemudian pula wujudkan urutan yang senang difahami. Sediakan alternatif lain supaya dia tak rasa macam kehilangan sesuatu. Dan akhir sekali, jadual tu akan letakkan semuanya dalam satu rutin yang menenangkan. Ini bukan soal mengawal, tapi soal mewujudkan kejelasan. Jadual visual macam ni sangat berkesan sebab ia jadikan peraturan tu sesuatu yang boleh nampak, bukan cakap mulut je. Ia hilangkan semua kekeliruan. Anak anda tahu dengan jelas bila masa skrin akan mula dan bila ia akan tamat. Ini boleh kurangkan banyak drama dan tantrum bila masa untuk berhenti. Cara kita bercakap pun main peranan besar tau. Guna bahasa mula-mula kemudian ni, satu teknik yang nampak mudah tapi sangat-sangat berkesan. Ia tetapkan satu jangkaan yang jelas dan bina satu urutan yang boleh diramal. Mula-mula buat benda yang perlu dibuat, kemudian dapat ganjaran yang dinanti-nantikan. Simple kan? Kunci nak kurangkan masa skrin ialah kita tak boleh biarkan ada kekosongan. Bila kita ambil sesuatu, kita kena ganti dengan sesuatu yang lain, yang sama menarik atau mungkin lebih menarik. Permainan deria macam slime, aktiviti binaan macam Lego atau keluar rumah main skuter, semua ni boleh bagi rangsangan deria yang sama memuaskan macam skrin. Apa kata kita berhenti tengok telefon atau tablet tu sebagai benda yang kita kena rampas daripada anak kita? Sebaliknya, apa kata kita tengok ia sebagai satu jambatan yang kita boleh seberangi bersama-sama? Dan ini satu contoh yang sempurna daripada seorang bapa di Reddit. Cuba tengok apa yang berlaku kat sini. Si bapa ni guna minat anaknya tu sebagai pintu masuk. Dengan bekerjasama guna ChatGPT, mereka bukan sekadar main game tau. Mereka berkomunikasi, mereka selesaikan masalah dan paling penting, mereka bina hubungan. Skrin tu dah jadi alat untuk belajar bersama. Inilah contoh penggunaan teknologi secara kolaboratif yang sangat-sangat berkesan. Daripada kita asyik fikir cara nak hadkan teknologi, apa kata kita teroka pula cara nak gunakan teknologi ni sebagai kawan baik yang boleh bantu perkembangan anak kita. Teknologi ni, bila kita guna dengan net yang betul, ia boleh jadi sangat luar biasa. Ada banyak aplikasi yang direka khas untuk bantu dalam macam-macam bidang, daripada komunikasi untuk anak yang non-verbal sehinggalah untuk bantu uruskan rutin harian dan juga aplikasi untuk pengawalan deria. Untuk kanak-kanak yang non-verbal atau kurang bercakap, aplikasi komunikasi augmentatif dan alternatif atau AAC ni memang boleh ubah kehidupan. Serius! Aplikasi macam Proloquo2Go atau TouchChat ni seolah-olah memberikan mereka suara, membolehkan mereka luahkan apa yang mereka perlu, apa yang mereka fikir dan apa yang mereka rasa. Selain tu, ada juga aplikasi hebat untuk bina kemahiran. Contohnya, ChoiceWorks dan First Dan Visual Schedule bantu kita buat jadual visual digital. Jadi, rutin harian lebih mudah diurus. Aplikasi macam Social Stories Creator pula membolehkan kita cipta cerita khas untuk bantu anak faham situasi-situasi sosial yang berbeza. Dan jangan kita lupakan aplikasi untuk pengawalan deria. Bila anak rasa macam dah overload atau tertekan, aplikasi macam Sensory App House boleh bagi input visual yang menenangkan. Ada juga aplikasi macam Calm Counter yang bantu mereka faham dan uruskan emosi yang meluap-luap. Jom kita ringkaskan. Perkara penting yang perlu kita ingat, jadilah konsisten dengan peraturan. Sediakan alternatif lain yang seronok, guna alat visual macam pemasa, cari keseimbangan, jangan sekat semata-mata. Dan yang paling penting, matlamat jangka panjang kita adalah untuk ajar anak kita kemahiran menguruskan dunia digital mereka sendiri. Itulah pemberkasan. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran. Perbualan tentang masa skrin ni selalunya berkisar tentang had dan sekatan. Tapi apa kata kita ubah soalan tu? Daripada bertanya, macam mana saya nak hadkan benda ni? Apa kata kita mula bertanya, macam mana saya boleh guna benda ni untuk serlahkan potensi anak saya? Perubahan cara fikir tu boleh mengubah segalanya.